Jangan tertipu, ini bukan kek coklat atau strawberry yang korang sangka. Ini adalah Todd Izribi, kek yang diperbuat 100% daripada seafood premium. Tak ada tepung, tak ada gula. Datang jauh dari Rusia, kek ni disusun berlapis-lapis. Atas sekali ada udang vaname, lepas tu ada lapisan tuna merah, ikan escola yang berlemak dan salmon sokai kat bawah sekali. Kat sana, orang yang tak suka manis akan sambut birthday guna kek ikan ni. Korang bayangkan, makan sashimi tapi dalam bentuk kek besar. Satu kek ni boleh cecah harga ratusan ringgit sebab bahan-bahan dia semua grade tinggi. Tapi persoalannya, korang sanggup ke makan kek hanyir macam ni masa hari jadi? Kalau korang yang hantu seafood atau yang diet tak nak makan gula, bolehlah buat kek ni. Ni kalau buat berbuka puasa macam sedap juga ni. Kalau korang macam mana? Nak cuba ke tak? Cuba komen di bawah. Нашим друзьям. Давайте. За ваше здоровье. Впереди праздники. Вот такие шикарные. Вкуснятина. Да? Во рту тает, в животе летает. Просто огонь. Осьминога. Просто так.